Reseed Blind Box. Kecilkan sampah, besarkan harapan. Mari bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada pasukan Texas Green Mine SK Cukai Terengganu ingin membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Reseed Blind Box. Projek ini diinspirasikan oleh Matlamat Pembangunan Mampan atau Sustainable Development Goal SDG, khususnya SDG 11. Bandar dan komuniti Mampan yang menekankan kepentingan mewujudkan komuniti yang bersih, hijau dan lestari. Melalui projek ini, kami ingin mengubah bahan buangan menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada alam sekitar dan masyarakat. Di sekolah kami, setiap hari banyak kotak susu progres sekolah dan bekas telur dibuang selepas digunakan. Walaupun kedua-dua bahan ini masih boleh digunakan semula, kebanyakannya berakhir sebagai sampah dan akhirnya dihantar ke tapak pelepasan. Keadaan ini menyebabkan pertambahan jumlah sisa pembejan, pembaziran bahan yang masih berguna serta kurang kesedaran murid mengenai amalan kita semula. Di SK Cukai, seramai 257 orang murid menerima program susu sekolah. Ini bermakna sebanyak 257 kotak susu digunakan setiap hari. Kira-kira 1,285 kotak seminggu dan 5,140 kotak sebulan yang berpotensi menjadi sisa buangan. Satu sekolah menggunakan sekitar 10 papan telur setiap hari yang turut dibuang selepas digunakan. Jumlah sisa yang banyak ini mendorong kami mencari satu penyelesaian yang kreatif dan lestari. Justru, kami menghasilkan reseed iaitu inovasi yang mengita semula kotak susu dan bekas telur menjadi kit tanaman berkonsepkan mystery box. Reseed, kami bukan sahaja mengurangkan sisa buangan, malah menyemai kesedaran menjaga alam sekitar dalam kalangan murid. Reseed Blind Box ialah satu kit tanaman yang dihasilkan menggunakan bahan kita semula. Kotak susu dijadikan sebagai bekas utama blind box, manakala bekas telur dijadikan bekas semaian anak pokok. Di dalam setiap reseed blind box terdapat kokopit sebagai medium tanaman, paket biji benih yang berbeza serta bekas semaian daripada bekas telur. Konsep blind box menjadikan projek ini lebih menyeronokkan kerana peserta tidak mengetahui jenis biji benih yang akan mereka terima sehingga kotak dibuka. Elemen kejutan ini menjadikan aktiviti penamanan lebih menarik dan meningkatkan minat murid terhadap penjagaan alam sekitar. Pelaksanaan projek kami mempunyai 5 langkah mudah. Langkah pertama, kami mengumpulkan kotak susu dan bekas telur yang telah digunakan. Langkah kedua, semua bahan dibersihkan, dikeringkan dan dihias supaya kelihatan menarik. Langkah ketiga, kami menyediakan blind box dengan memasukkan kokopit, paket biji benih dan bekas semaian. Langkah keempat, peserta membuka blind box, menyemai benih dan menjaga tanaman sehingga membesar. Langkah kelima, peserta berkongsi perkembangan tanaman mereka. Aktiviti ini boleh dijadikan pertandingan atau cabaran hijau di sekolah bagi meningkatkan penyertaan murid. Reseed Blind Box memberi banyak manfaat. Dari aspek alam sekitar, kami berjaya mengurangkan pembuangan kotak susu dan bekas telur ke tapak pelepasan serta menggalakkan budaya guna semula dan kita semula. Dari aspek pendidikan, murid belajar secara hands-on tentang penanaman, penjagaan tumbuhan dan kepentingan menjaga alam sekitar. Dari aspek sosial, projek ini menggalak kerjasama antara murid, guru dan komuniti dalam menjayakan aktiviti hijau. Dari aspek ekonomi, Reseed Blind Box boleh dijual kepada warga sekolah atau komuniti. Hasil jualan tersebut akan digunakan semula bagi membiayai aktiviti pendidikan alam sekitar seperti pembelian biji benih, peralatan berkebun, program
pentas mula dan projek penghijauan sekolah. Dengan cara ini, projek kami bersahaja lestari malah mampu menjana dana untuk meneruskan pendidikan alam sekitar. Kesimpulannya, resip blind box membuktikan bahawa bahan yang dianggap sampah sebenarnya boleh diberikan nafas baharu dan menghasilkan impak yang besar. Melalui satu kotak kecil, kita bukan sahaja mengurangkan sisa buangan, malah menyemai minat bercucuk tanam, memupuk sikap cintakan alam sekitar, serta menjana pendapatan untuk menyokong aktiviti pendidikan alam sekitar di sekolah. Kami berharap inovasi ini dapat diperluaskan ke lebih banyak sekolah supaya lebih ramai murid bersama-sama membina komuniti yang hijau dan lestari. Kecilkan sampah, besarkan harapan. Sekian, terima kasih.